Untuk memasukkan counter ke dalam website anda, okey, counter ni untuk kita dapat melihat berapa ramai orang yang memasuki website kita. Jadi apa yang perlu anda lakukan, ambil kod yang saya berikan di bawah ini, kopikan ia, dan pergi ke mana website yang anda ingin masukkan counter tersebut. Katalah saya ingin masukkan di sini. Klik di sini, pergi ke source, Ctrl V, dan selepas itu anda kembali ke normal. Lihat, kod tersebut telah saya masukkan di sini. Apa yang perlu anda lakukan seperti biasa, save, pergi ke FileZilla dan uploadkan file tersebut. Override, ok. Pastikan transfer complete. Baru anda boleh pergi semula ke internet browser, pergi semula ke website anda, dan refresh ataupun reload. Lihat, counter tersebut telah pun ada di dalam website anda. Daripada sini anda boleh monitor ataupun perhatikan berapa ramai yang memasuki website anda. Okey, saya harap anda mencubanya dan kita boleh meningkatkan pengetahuan dalam pembinaan website. Kita jumpa lagi selepas ini. Terima kasih.